Anak berapa orang? Tadi beli air mata relate. Seperti yang dijanjikan Abe ke Setiawangsa untuk uruskan Pak Yunus yang dah 2 minggu tersadai di bus stop. Turut bersama dengan Abe, rakan sekutu Abe, Pertubuhan KAB yang menyediakan perkhidmatan ambulan. Okey, sudah sampai. Zee. Ya, saya. Abang Hai, dia dah mandi ke ni? Habis tak tahu siapa yang mandikan dia. Tapi busuk lagi tu. Tunggu bomba habis sampai kejap. Ha, bomba habis. Ha. Nak kena mandi lagi tu. Tu. Kena mandikan lagi. Tadi dia macam shaking. Tadi dia shaking eh? Abang Hai. Pokok ambil plastik sampah dan kereta pun sedia keluarkan semuakan sampah-sampah ni. Ha, ada plastik sampah dan kereta. Sambil canvas tu nak tutup. Canvas ada dalam tong biru. Oh, kuat bau ni. Kau mandikan dia pun dengar nanti cuci dosa. Hari ni ada semua. Mawib ada, JKM ada. Balik tak rehat lagi ni. Oh. Betul lah. Ada orang cakap, habis buat kerja ni claim dengan JKM. Oh, claim dengan JKM, claim dengan Baitul Mal. Banyak. Habis claim tak? Tunggu kat akhirat besok lah claim kita tu. Oh, banyak claim akhirat besok. Bersama Abel hari ni daripada Mawib, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Ustaz Ishak, dan kita ada Cik Fif, penguat kuasa JKM. Jangan kata JKM tu buat kerja tau. Kalau abang nak ikut dia mati kerja dia banyak Saya mandikan pakcik, saya minta izin, saya masuk pakcik, boleh? Ni kan plekat mandikan dia, kan plekat ni ada lagi hak bersih ada. Dia menggigil tu. Dia menggigil, tak apalah, sekejap je menggigil, kejap lagi naik ambulan okey dah. Kita tengok pakcik, tengok pakcik. Dah tidur sedap dah malam ni, tak ada dalam tidur kat sini dah. Dah tidur selesa dah. Bagi bersih betul-betul tu. Cuba tengok belakang dia ada kudis tak? Tak ada kudis Tak ada Bersih? Waktu Abe melawat Pak Yunus sebelah petang, Abe dapati Pak Yunus agak bersih. Tidak tahu pula siapa yang bersihkan Pak Yunus. Abe ucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang telah bersihkan Pak Yunus. Apapun Pak Yunus, dia membuang balik di dalam seluarnya dan terpaksa dibersihkan semula. Lepas tu kita bawa pergi ke SKL Selain daripada dia boleh dapat bantuan daripada JKM juga, Mawib nak bagi bantuan lah. Mawib boleh tanggung juga kos dia dekat dekat swasta, sehingga dia menghembuskan nafas yang terakhir. Agak lama juga tim Abe terpaksa mandikan Pak Yunus untuk hilangkan bau najis yang dah lama melekat dekat badannya. Pak Yunus sekarang berumur 70 tahun dan maklumat awal yang diperolehi, Pak Yunus ada 5 orang anak. Yang semua berkaitan buang kain-kain apa semua ni semua buang Jangan kasi nampak putih Jangan kasih nampak bukti tau. Clearkan bukti yang ada. Setelah siasatan Abe jalankan, Pak Yunus sebelum ini penerima bantuan daripada Mawib semenjak daripada tahun 2011. Bantuan daripada Mawib terhenti pada tahun 2019 setelah Pak Yunus berpindah ke negeri Selangor. Alamat terakhir Pak Yunus yang Abe dapati adalah Ulu Kelang, Selangor. Lokasi Pak Yunus yang Abe temui adalah di Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. SKL. Kita pun malam ni pun ada ambil satu kes lagi dekat Kau ada kes lagi dekat belakang apa tadi? Mana? Kau ada kes juga Ada di belakang. Perempuan Cina. Tak apa lah. Dah pergi settle tu lah. Selesai bersama Abe di Wangsa Melawati, JKM bergegas ke lokasi berikutnya untuk kes yang seterusnya. Okay, dah selesai. Abang hantar ke SKL untuk rawatan dia. Lepas tu Abang akan aturkan untuk pusat jagaan swasta lah. Sebahagian besar rumah jagaan orang-orang tua swasta akan ditanggung oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan sebahagian lagi oleh JKM. Terima kasih Mawib, terima kasih JKM kerana telah meringankan beban kewangan Abe.
Alhamdulillah, Abel dah pun sampai di hospital paling padat dalam negara, iaitu HKL. Oh, tak minta rokok. No rokok. Nah, ni. Dah selamat dah ni. Selamat dekat hospital. 1-2 hari lagi Abel pergi hantar. Oh, tempat ada kawan. Pak Yunus ada anak tak? Ada anak tak? Ada. Ada? Anak Pak Yunus duduk mana? Anak berapa orang? Tak dia beli air mata, relax. Sebab anak relax dulu. Sabar dulu. Dia tak boleh cerita pasal anak dulu. Air mata tak? Cerita pasal anak air mata. Masih baik ada isi. Tidak jana pun. Kalau kabut. Betul tak ada isi, mampus.